Markas Wilayah Laut 4 atau Mawila 4 menempatkan pangkalan tentera laut Diraja Malaysia yang akan dibina di Muara Tebas itu mampu beroperasi sebagai lokasi strategik transit kapal selam, kata Panglima Tentera Laut Laksamana Datuk Zulkifli Isnin, di mana beliau berkata, berikutan aspek kawasan perairan di tapak pangkalan berkenaan yang sesuai serta strategik, iaitu tidak landai dan mempunyai kedalaman laut 14 meter secara semula jadi. Untuk masuk sebagai transit kapal selam, boleh dan tiada masalah, namun, untuk kita aturkan kapal selam itu dari sini sebagai pangkalan operasi hadapan, saya boleh katakan ada kemungkinannya, untuk pelabuhan kapal, kita memang akan tengok kesesuaiannya sama ada kita boleh berlabuh untuk ulang bekal dan sebagainya, katanya beberapa waktu lepas. Panglima Datuk Zulkifli Isnin berkata bahawa kedalaman laut dan keluasan lokasi berkenaan turut membolehkan kapal yang berukuran 100 hingga 120 meter panjang untuk berlabuh. Kita perlu selaraskan dengan perbelanjaan rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13, dan ini menjadi projek keutamaan kepada ATM sekiranya mendapat kebenaran awal, kita boleh mula pembinaan lebih awal lagi, sambung Panglima TLDM itu.